Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai awak-awak semua, Abayi macam biasalah tiap-tiap tahun Abayi akan review bazar-bazar Ramadan yang ada dekat Hulu Terengganu ni. Hari pertama Abayi gaje tapi Abayi buat video lagi. Hari ni kelima, hari kelima Abayi mari di Bazar Kuala Berang. Sepatutnya Abayi berniaga di Bazar Kuala Berang tahun ni tapi tak ada rezeki sebab kecederaan tangan Abayi ni. Jadi tahun ni Abayi tak pernah miss satu nasi lemak yang ada di Bazar Kuala Berang. Nasi lemak wangi Kak Mi. Kita nak pergi cari nasi lemak Kak Mi, guys. Guys, aku jumpa Kak Mi, jumpa Kak Mi dah. Nampak dah. Nampak tak? Nasi lemak wangi Kak Mi. Kak Mi. Abah tu. Oh, tokek. Sibuk main telefon lah benda lah. Lah orang nak buat video ni mak seni nak main telefonnya. Oh, ada apa Kak Mi? Macam biasa Kak Mi? Boleh. Ke ada halal habis dah? Ada dah. Macam ada ukuk je ni. Telur mata dengan ayam. Telur mata dengan ayam habis dah. Ayam dia yang goreng. Ayam goreng mai borong. Kejap. Panjat depan. Nasi lemak wangi Kak Mi, guys. Untuk tempahan ni awak mau tengok nombor ni. Nasi lemak ni memang favourite lah setiap tahun di Bazar Kuala Berang ni. Nasi lemak wangi Kak Mi ni. Bazar nombor berapa Kak? 95. Bazar nombor 95. Tengok lauk dia ada, guys. Timun macam biasa. Kita ada paru. Telur macam biasalah, guys. Telur puyuh pun ada kalau mau nak. Ni buat apa goreng ke ni? Sambal pedas enggak pedas. Oh, dia sambal pedas enggak pedas. Mana kalau nak ambil udang ni nak sambal pedas, minta sambal pedas. Oh, okey. Ini bilis mahal. Bilis mahal ni, guys. Bilis mata biru panggil. Ini paru belada, sotong ada, daging. Sambal peta. Sambal peta nasi lemak, guys. Boleh makan tak ni? Ni daging. Paru juga, paru sambal. Oh, tu paru belada. Ini paru sambal. Paru kunyit. Ni kerang, guys, kerang. Tu. Ni paru belada kau. Saja buat banyak bekas Okey, ini yang ni the one and only. Dah 22 hari tak makan ikan air, guys. Sambal pedas tunjuk Kak. Ni sambal pedas. Boleh, ni sambal pedas. Nampak merah-merah dia tu ni sambal biasa. Okey, so nak makan nasi Kak. Tak tahu nak nasi lemak benda ni, guys. Kita ajah nasi lemak dua lah. Kejap. Saya dah tahu nak makan dia. Sekejap Ni ada sotong. Sotong ni telur bukan main ni. Kak bubur satu, sotong. Telur satu. Lepas tu udang tak payah. Telur. 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 Puyuh ke telur rebus? Telur rebus biasa je. Telur nak sote, jangan guras telur. Guras sote. Sambal nak pedas tak? Sambal biasa je. Tak payah pedas sangat lah. Tak payah pedas sangat. Biasa je. Biasa sudah. Pedas sangat tak boleh. Tu dia. Kapur hitam ni. Ibilih waktu sedap. Okey. Lagi. Selagi. Kerang nak kau? Ikan air tak mau makan orang. Kerang. Okey. Bubuh blok kuahkan dalam tu. Nampak? Gitu. Nasi sama dia bubuh, guys. Nasi sama bubuh dua tu. Boleh buat sahur pula silap bulan ni. Biasa cukup anak ya. Cukup belaka Orang lain cukup belaka Ikan air tak boleh makan. Kak bubuh bilis ni segi Kak. Pauk sambal biasa memang ada Ni sambal biasa, sambal peta. Tu bilis belajar. Bilis peta Kak. Bilis peta. Bilis peta. Dah lama dah makan melek-melek. Tu. Ini Kak Mi kan mula tukar orang, guys. Ni Kak Mi ni. Ini tukar orang. Kak Mi berapa ria kalau gini ni Kak Mi? Ambil dapat ni nasi lemak tadi. Nasi lemak dua. Saja RM3. RM3, RM9. Okey. Kenapa? Tapi ada telur setik tadi. Telur setik kan? Telur setik. RM5. Okey, sotong. Sotong RM4. RM4. Sesenduk. Yang ni RM3 sesenduk. RM3 sesenduk. Yang ni Ini RM3 sesenduk. Jadi berapa RM3? RM9. Senang. 9 3 lauk. Campur pak. 13. Nasi jadi 19 baru. 13 19 baru. Baru 19 ria, guys. Tak mahal pun. 19 ria baru. Boleh makan dua orang. Okey guys, selesai Abayi beli 19 ria di nasi lemak wangi Kak Mi ni, guys. Awak punya ramai gila. Sini nasi lemak jadi. Ini nasi lemak. So cari benda lain pula. Kita cari air tebu, air nyor, guys.